الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ajarkan kami apa yang kami tidak tahu, warzuqna tilawatal Qur'anil Karim. Rezekikan kami dapat membaca Al-Quran yang mulia ana al-laili wa atrafan nahar, pada waktu malam dan waktu siang, ala wajhil ladzi yurdika anna, dengan bacaan yang engkau redha dari kami, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Quran itu hujjah kami, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma nawwir bi kitabika absarana, wahai Allah, terangilah dengan Al-Quran akan mata hati kami. Washrah bihi sudurana, pelapangkanlah dengan Al-Quran akan dada kami. Wasta'mil bihi abdadana, beramalkanlah dengan Al-Quran akan tubuh badan kami. Wa atliq bihi alsinatana, tutulkan dengan Al-Quran akan lidah kami. Wa asri' bihi fahmana, cepatkanlah dengan Al-Quran akan faham kami. Wa qawwi bihi azmana, dan kuatkanlah dengan Al-Quran akan azam kami. Allahumma ja'alil Qur'anil azima rabi'a qulubina, wahai Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung sebagai penenang dan penetap hati kami. Wa nuras sudurina, cahaya dalam dada kami. Wa dhahab wa jala'a ahzanina, penghapus duka cita kami. Wa dhahaba humumina wa ghumumina, yang membawa pergi dari kami segala kemurungan dan serabut perut kami. Wasaiqana wa qaidana ilal jannah, yang memimpin serta memandu kami ke syurga. Bihaulika wa quwwatik, fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kita mulai dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. InsyaAllah kita sambung pada kitab At-Tibyan bagi Imam Nawawi berkenaan adab-adab orang yang menanggung Al-Quran. Orang yang menanggung Quran ni ada 4, iaitu orang yang belajar, yang mengajar, yang membaca dan memperbacakan Al-Quran pada orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu daripada keempat-empat golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga daripada bab pertama pada menyatakan kumpulan fadilah Al-Quran dan hamalahnya yang menanggung. Hadis yang ketiga daripada Sayyidina dan daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalul tamrah la riha laha وطعمها حلو وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari adalah orang daripada Qabilah Al-Asy'ariyun daripada Yaman. Qabilah Asy'ariyun ni orang yang cerdik-cerdik di kalangan orang Arab, dan mereka pernah Nabi SAW bertanggungjawabkan mengajar kepada kalangan orang-orang Arab yang lain yang tidak cerdik. Sebab mereka ni ramai orang cerdik, antaranya Abu Musa Al-Asy'ari yang nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Dan sampailah yang kita mengikut jalan akidah
Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Abu Hasan Al-Asy'ari, juga daripada cucu cicit lah, generasi yang keempat daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari juga. Dan dikurniakan Al-Asy'ariyun ni bacaan Quran mereka merdu. Abu Musa bacaan Quran dia tu, sahabat Nabi Abu Musa ni bacaan dia merdu. Dan juga orang Asy'ariyun ni orang rajin baca Quran. Sampaikan dalam bab nanti kita akan jumpa bahawa golongan Al-Asy'ariyun ni pada malam hari mereka baca Quran macam bunyi lebah. Bunyi bukan bunyi lebah, bunyi macam tu. Maknanya rajinnya baca Quran mereka ni. Hadis ini, maka Nabi SAW sabda, artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca akan Al-Quran seperti buah utrujah, seperti buah lemon. Baunya wangi, harum dan rasanya baik, lazat. Dan bandingan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ia akan Al-Quran seperti buah khurma, buah tamar, tidak mempunyai bau baginya dan rasanya manis. Dan bandingan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, pokok kemangi, baunya wangi, harum dan rasanya pahit. Dan bandingan orang munafik yang tidak membaca Quran, maka seperti buah hanzalah, buah timun pahit, bentuknya bulat kecil, warnanya merah, tidak mempunyai bau baginya dan rasanya pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh kita angkat whiteboard tu? Ada. Okey, beres. Oh, boleh saja. Okey, masih. Okey, dalam hadis ni kita belajar dalam bahasa Arab dipanggil sebagai perumpamaan tashbih. Yang pertama iman. Yang kedua qiraatul Quran, iaitu baca Quran. Yang pertama iman lah. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan iman ini adalah bau. Rasa ta'mun. Tak tahu pula bahasa Arab ya. Okey. Ta'mun. Itu apa dia? Rasa. Rasalah. Yang kedua, baca Quran ni rih, iaitu bau. Jadi Nabi SAW guna perumpamaan ini. Yang pertama adalah yang orang mukmin yang baca Quran, dia buah yang pertama iaitu al-utrujah. Utrujah ni bukan buah lemon. Kalau kita type alif ta ra jim ha ta marbutah ni, dia memang macam rupa buah lemon tapi dia saiz besar sikit. Lebih kurang, warna pun macam warna lemon. Gitu. Tapi dia bukan buah lemon. Sebab orang Arab memang dipanggil lemon-lemon lah. Kalau kat Mesir tu memang jual lemon sambil tolak troli. Suara dia gepa. Orang Mesir lah, Arab Mesir. Kat Mekah tak ada, Madinah tak ada. Arab Mesir, dia jual dalam troli dekat bandar Kahirah tu. Buah lemon, bukan tengah bandar, dekat perumahan lah biasanya. Buah lemon, buah strawberry, farwalah, buah apa lagi ya? Kadang-kadang tembikai rasa sedap rasa. Lemon dengan strawberry lah. Biasanya dua ni akan keluar muncul pada hujung tahun, musim sejuk. Buah musim sejuk, buah delima kat Mesir, buah limau, buah anggur, buah farwalah, buah strawberry. Buah lemon kadang musim panas ada, musim sejuk ada. Dia tolak troli tu. Suara dia tak pakai speaker pun boleh dengar sampai tingkat 7. Lemon. Lemon kilo. Dia ready dah.
Jadi kita bawa keluar timba je. Lepas tu dalam timba tu ada duit, diisi 5 kilo, dia ambil duit kita. Naik. Jadi utrujah ni dia adalah buah yang special lah. Utrujah dia lebih sikit daripada lemon, saiz dia besar, wangi bau dia. Sebab lemon tak bau wangi. Cuba kita bawa balik rumah kita, beli 10 biji lemon, letak dalam rumah, tak bau mana pun. Tapi dalam hadis ni menyebutkan buah utrujah ni dia bau wangi. Adalah seperti orang mukmin yang membaca Quran. Yang tu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin yang tidak baca Quran seperti tamrah, iaitu buah kurma. Buah kurma ni tak payah sebut layuk, masing-masing biasa dah makan ajwah aliyah. Kita bagi petua. Mikrofon. Soal lah weh. Tak ada suara. Kalau nak cari buah kurma aliyah kat Madinah yang special murah, jangan cari kat pasar yang haji orang ramai tu. Pergi nak sewa minibus ke mikrobus ke van ke, pergi jalan-jalan dekat kawasan Telaga Arus. Nanti Telaga Arus ke satu telaga Nabi SAW, tapi tak guna minum dah. Dia ada kebun kurma kecil, dan kat situ ada, dan di situ masih lagi tanah haram Madinah, dan di situ dikira kurma aliyah, murah lagi daripada yang bising-bising tu. Bising-bising telaga Arus ke telaga apa, saya tak ingat nama. Tapi ada satu telaga yang biasa Nabi SAW, atau ada telaga yang Nabi pernah minum, dan Masjid Nur nama dia. Bukan masjid pun, dia kawasan lapang, orang boleh sembahyang kat situ. Dan ada kedai jual kurma tu ambil daripada situlah, dia masih lagi tanah haram, dan situ murah, TikTok sedap. Yang tu aliyah bukan 90 riyal sekilo ke, murah lagi daripada tu, 70 riyal gitulah. Siap niaga kita ni. Jadi tamrah rasa manis, bau tak ada, iaitu orang mukmin. Apa yang ada pada persamaan kedua-dua ni, iaitu iman. Kedua-dua ni dia ada hulwun, ada kemanisan, nama dia iman. Tapi yang ini dia ada rih, dia ada bau. Okey, yang ketiga. Nabi SAW guna raihanah. Raihanah ni bunga kemangi. Walaupun rasa dia pahit, tapi bau dia wangi. Setengah-setengah para ulama seperti almarhum Syekh Amin Al-Harari, dia rejing letak dalam atas dia punya serban raihanah situ. Jangan celah serban dia lah, sebab nak berwangi. Ini ulama besar Mekah satu ketika dululah. Letak ni. Raihanah bau dia wangi. Yang keempat, hanzalah. Petawali kot. Pahit. Al-hanzalah. Okey. Apa yang tidak ada pada kedua-dua ni? Iman. Tidak ada rasa. Pahit kedua-dua ni. Yang ni tidak ada iman. Dua-dua ni. Ada persamaan kedua yang ni, iaitu dia dua-dua baca Quran. Dia ada bau, dia ada rih, dia ada persamaan kedua. Yang dua ni ada persamaan. Yang dua ni ada persamaan, iaitu tidak ada bau. Rihalaha, tidak ada bau. Okay. Di situ Nabi SAW guna, dalam pengajian bahasa Arab dipanggil sebagai tashbih, perumpamaan. Ilmu tashbih dalam sastra Arab dipanggil perumpamaan. Perumpamaan ini mesti dia ada sesuatu yang diserupakan, iaitu pertama, orang beriman baca Quran seperti orang beriman baca Quran, orang beriman tak baca Quran. Orang munafik baca Quran, orang munafik tak baca Quran. Tak dan tulis sini. Okey, yang tu adalah sesuatu yang menyerupai. Sesuatu yang diserupakan adalah utrujah, tamrah,
Raihanah, Hanzalah. Dia punya penyerupaan tersebut adalah betul wajah syabah. Benda yang diserupakan adalah daripada segi beriman dengan munafik, baca Quran dan tak baca Quran. Dua ini wajah syabah ataupun benda yang diserupakan pada apa? Pada baca Quran. Yang ni satu kelompok, ni satu kelompok. Sama dua ni, Raihanah dengan Utrujah ni apa? Sebab baca Quran. Yang ni pun sama, tak sebab apa? Tak baca Quran, tidak ada baru. Cuma yang ni ada persamaan, iaitu iman, mani. Iman ni manis. Yang ni ada wajah syabah, ada sesuatu yang diserupakan sama benda dua ni, iaitu tidak manis, pahit perit, iaitu munafik. Okey. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ulas panjang tentang utrujah ni, buah utrujah. Kenapa Nabi SAW dalam banyak-banyak buah dia guna buah utrujah untuk menyerupakan orang beriman yang baca Quran seperti utrujah, yang mana bau dia wangi, rasa dia manis. Sampai tahap kata setengah daripada kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, utrujah ni kalau boleh dia kena ada dalam rumah sebab dia akan menghalau jin. Dan kita tahu bahawa buah-buah seperti yang tajam, yang berasid macam sitrus ni, dia adalah tanda tempat tersebut tidak busuk, berbau angin gitulah. Dan kita tahu bahawa banyak limau ke lemon ke guna untuk mewangikan rumah ataupun kawasan. Satu. Yang keduanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi, kulit buah utrujah tu dia bila sagat, tuan-tuan tahu sagat? Sagat kan? Tu dah. Sagat dia akan mengeluarkan macam satu enzim ke, akan jadi macam minyak ataupun lemak gitu. Dia boleh buat sesuatu minyak. Wallahu alam. Sebab kita tak pernah jumpa utrujah lagi. Dan diserupakan utrujah tu dengan orang mukmin sebab mukmin ni hati dia beriman kepada Allah. Seumpama biji utrujah macam biji limau, kita tengok biji limau warnanya putih. Biji limau, biji lemon kan warna putih kan? Begitulah juga orang yang beriman, hati dia putih. Walaupun kadang-kadang tak manis, pahit tu masam ada rasa, tapi oleh kerana dia adalah satu kelompok orang yang bersih di dalamnya, seumpama buah utrujah yang mana bijinya putih, begitulah orang beriman, hatinya putih. Macam tu. Itu. Begitu detail sekali lah Ibnu Hajar Al-Asqalani dia buat dia cari keterangan kenapa Nabi SAW mengumpamakan orang beriman yang baca Quran ni seperti utrujah. Kerana buah utrujah itu sangat-sangat special, yang disukai oleh orang Arab dan pelbagai kegunaan dia. Bahkan kalau kita lah cuma zaman kita ni rasa macam tak ada dah. Dulu kan ada biskut kulit limau, biskut kulit orang. Kikir kulit orang kan buat kek ke biskut. Tapi sekarang ni tak ada dah, biasa biskut tunjuk je. Jadi yang tu yang pertama. Yang keduanya, tamar tidak ada bau tapi dia manis kerana iman. Yang ketiga dan keempatnya adalah tidak ada rasa, dia nampak je, nampak wangi sebab dia baca Quran, tapi sebenarnya dia pahit kerana dia munafik. Dia baca Quran tu mungkin pura-pura ke. Bahkan orang kafir pun, yang mana orang-orang Arab yang bukan Islam pun, mereka boleh baca Quran tapi tidak beriman kepada Allah. Orang tahlis pun boleh bahasa Arab, boleh baca Quran tapi tak beriman kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, orang munafik yang tidak baca Quran, semestinya lah golongan yang tidak ada rasa, bahkan tidak ada bau. Situ Nabi SAW buat perumpamaan. Dan perumpamaan ini sangat-sangat disukai oleh
orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW, Allah Ta'ala pun guna perumpamaan dalam Al-Quran untuk memikirkan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya dalam firman atau sabda Nabi SAW. Habis itu. Hadis yang keempat, daripada Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Imam Muslim. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat darajat, buat dalam kurungan angkat darajat, ia dengan ini kitab, iaitu Al-Quran, beberapa kaum, dan merendahkan darajat ia dengannya, yakni dengan Al-Quran, beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni dia ada dia punya konteks cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa Amirul Mukminin, dia pergi berjalan tengok jajahan kawasan dia, termasuklah dekat kawasan Abha, ataupun tak ingatlah nama dia, tapi tak jauh daripada Mekah. Sebab pusat pemerintahan di Madinah, zaman Umar, zaman Sayyidina Uthman di Madinah. Jadi Sayyidina Umar banyak berjalan tengok kawasan dia, termasuklah pergi ke Mekah. Kemudian dia jumpa dengan gubernur di kawasan tersebut. Pergi berjalan-jalan, tengok ada satu tempat. Sayyidina Umar tanya, siapa yang kamu tugaskan menjaga kawasan ni? Kata gubernur dia ataupun kata pegawai dia di kawasan itu, dia kata, saya kawasan ini dijaga, diseliai, dijaga ataupun diketuai oleh Ibnu Abi Abza. Sayyidina Umar tanya, kata siapa dia tu? Siapa Ibnu Abi Abza ataupun Ibnu Abza tu? Kata pegawai Sayyidina Umar tadi, lebih kurang macam gubernur lah, dia kata dia merupakan bekas seorang hamba. Sayyidina Umar pelik, macam mana boleh suatu orang bekas hamba kamu lantik jadi penguasa tempat kamu? Kamu tugaskan jaga kawasan. Sedangkan orang Arab ni memang terkenal dengan kabilah dia. Kabilah besar tu, saya ingat saya sampai ada kisah daripada mutawih kami, dia cerita sahabat dia berlaku pertelingkahan dengan satu laki-laki daripada kabilah yang mulia di Arab Saudi tersebut. Tak lepas masuk kau, kena gugukih gitu je. Dia punya kabilah kuat dia. Jadi termasuklah Maula ataupun Ibnu Abza ni tadi, ataupun Ibnu Abi Abza atau Ibnu Abza, begitulah, la'allahu sawab. Dia bekas hamba. Maka pegawai Umar ni pun beritahu, dia kata dia ni adalah satu orang yang mana alim dalam Al-Quran, bahkan mahir dalam ilmu faraid. Jadi Sayyidina Umar pun angguklah. Dan terus Sayyidina Umar kata, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an, yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Ta'ala, dia ambil hadis Nabi, mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum juga dengan Al-Quran. Yakni siapa yang mahir dengan Al-Quran, Allah Ta'ala angkat darajat dia, gitu. Jadi itu antaranya lah. Itu kelebihan orang yang mana mengambil Al-Quran sebagai dia punya kealiman dia. Bahkan itu zaman Sayyidina Umar lah yang meletakkan hak Al-Quran tu tepat pada orangnya. Hadis yang kelima daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, ia telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Imam Muslim. Artinya, bacalah kamu semua akan Al-Quran sentiasa. Bacalah kamu akan Al-Quran sokmo-sokmo. Istimrar, dawam, istiqamah, komitmen, apa semua jenis bahasa lah. Iqra'ul Quran dalam perkataan Nabi biasanya baca Quran sokmo. Baca Quran bukan baca Quran, baca sekali betul tak baca dah. Tak. Sebagaimana bagi orang-orang yang menghafal Quran, kata bekas Syekh Qurra Mesir, Prof. Dr. Ahmad Isa Ma'asarawi, dia kata bagi ahli Quran yang dah hafal 30 juzuk, dia punya modal setiap hari paling kurang kena ngulang 1 juzuk. Yang ni ngulang baca Quran tanpa tengok Al-Quran lah. Dan yang paling baik dia kena mengulang satu hari 5 juzuk.
Kalau dia tak buat 5, 3, 2, 1 juzuk sebulan, modal dia tak ada, hilang. Jadi bagi orang yang menghafal Quran, kalau kita ni setiap hari kita hendaklah sentiasa baca Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai mensyafaatkan tuannya, yakni orang yang membacanya di dunia. Macam mana Al-Quran tu boleh beri syafaat sedangkan Al-Quran yang kita baca tu tidak berupa, yang ada bunyi je? Maka para ulama dia mensyarahkan hadis-hadis berkenaan ganjaran-ganjaran pahala yang dapat pada hari kiamat. Semua ganjaran kebaikan yang dapat pada hari kiamat, Allah Ta'ala berhak untuk menukarkan kepada sesuatu yang Allah Ta'ala mahu kehendaki. Allah Ta'ala tukarkan pahala orang yang baca Al-Baqarah dengan Ali Imran seperti naungan awan ataupun naungan burung yang melindungi pembacanya di padang mahsyar. Allah Ta'ala tukarkan apa-apa jenis amalan, pahala amalan seseorang tu kepada pembantu-pembantu mereka pada hari kiamat. Termasuklah Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, ditukarkan pahala orang yang baca Quran, pahala orang yang membaca Quran, seseorang individu baca Quran, ditukarkan pahala orang tersebut menjadi orang. Jadi orang. Orang tu bangkit daripada dihidupkan kembali. Kemudian dia tengok ada orang, seorang lah individu bersama dia, tunggu dia. Ni awak ni siapa? Tu laki-laki, ataupun kalau laki-laki lah, kalau perempuan lah dia jawab, akulah orang yang sentiasa engkau bersama denganku ketika malam dan siang. Sekarang ini ketika mana keadaan sekarang ni, maka aku akan bersama kamu sentiasa. Maknanya pahala baca Quran tersebut Allah Ta'ala tukarkan dia jadi orang pula. Dia akan bantu jadi partner pada hari kiamat nanti. Begitulah. Syafi'an, bagi perkataan syafi'an ataupun syafa'ah. Syafi'an ni isim fa'il, iaitu artinya orang yang memberi syafaat, memberi pertolongan. Dia punya kata terbitan dia syafaat, pertolongan. Syafi' orang yang beri pertolongan, syafa'ah pertolongan. Termasuk syafaat Nabi SAW. Dan orang Arab memang biasa sebut syafaat ni, syafaat. Syekh tolonglah beri syafaat. Contoh kat Universiti Azhar, markah luluh 40%. Jumpa doktor, syafaat sikit. Berapa markah awak? Saya dapat 39, doktor. Saya rajin pergi masjid Dr. Mayang tu. Yelah 40 markah. Contoh gitu. Syafaat tu artinya pertolongan yang biasa diminta tolong. Bahkan kalau dekat Azhar ni, universiti di zaman saya dan zaman dulu pun ya jugalah, dia ada pensyarah-pensyarah yang sangat mudah. Yang sangat mudah dengan student dia untuk bagi bantuan. Bantuan macam mana? Contoh, kita nak surat, contohlah kita nak renew visa. Jadi ada satu surat yang perlu ditandatangani oleh kata dekan. Dekan kena tanda tangan, surat ini menyokong untuk kita sambung visa kita sebagai student. Tak perlu pergi pejabat dekan pun. Lupa dekat koridor, doktor, tauqiat ini sekian untuk sign untuk sambung visa ni. Pusing belakang. Dia ambil surat sign lalu belakang kita tu. Mudah sangat syafaat tu. Jadi syafaat ni bahkan ada di kalangan sahabat kami yang belajar sekarang ni, Ustaz Firdaus Mustafa, dia pensyarah UCYP, sekarang tengah buat PhD dekat Universiti Jordan. Dia banyak merantau jugalah, selain pernah jadi mutawif, belajar master daripada BA sampai master di Mesir, kemudian nak buat PhD dekat Jordan. Jadi dia banyak merantau di negara Arab, negara Teluk, Syam, bahkan pernah duduk di kampung di Syria, Syam tersebut. Orang kampung tersebut minta dia jadi tok ketua untuk menyelesaikan masalah kampung pun ada. Jadi dalam banyak-banyak dia orang-orang jumpa orang Arab, orang Teluk ke orang mana ke, dia kata walaupun orang Mesir ni ganas sikit lah tuan-tuan, tapi orang Mesir ni antara orang Arab yang senang untuk membantu. Dan perkataan yang paling senang sekali mereka sebut kalau jumpa kita nampak susah, ayo khidmah, nak minta tolong apa? Gitu. Ibaratnya kalau kita tengah berdiri tu, dia nampak letih, dia tengah duduk, dia bangun, dia beri kita duduk. Macam tu. Bagi orang Arab Mesir yang baik-baik lah. Ada pun dia kata setengah tu dia pergi ke negara Teluk, macam ada dia punya tu sikit, ananiah dia sikit. Gitulah atas tempat-tempat tertentu.
Tapi kalau orang Mesir ni syafaat, beri hikmat tu mudah, bagi setengah-setengah keadaan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita ni yang rajin baca Quran senang dapat syafaat daripada Quran. Yang seterusnya daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu Qur'anan fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Hadis ni kita sambung satu lagi, dia ada sama erti dengan hadis yang ke-7. Dan kami riwayatkan juga daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz, la hasada illa fi isnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Arti yang pertama daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW sabda, tidak ada hasad, yang tidak boleh dengki atau iri hati, melainkan pada dua perkara, iaitu laki-laki maupun perempuan yang diberi oleh Allah Ta'ala akan Al-Quran dan dia membuat ibadah dengannya pada saat waktu malam dan waktu siang. Dan laki-laki diberi oleh Allah Ta'ala akan harta, maka ia membelanjakan di saat-saat waktu malam dan pada waktu siang. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, artinya Nabi SAW sabda, tidak ada hasad melainkan pada dua, iaitu laki-laki yang diberi Allah Ta'ala akan harta, maka dia menguasai atas menghabiskan, yakni membelanjakan hartanya pada kebenaran, yakni pada jalan Allah, kewajipan. Dan laki-laki yang diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala akan hikmah, ilmu pengetahuan, maka menghukum dengan hikmah tersebut dan mengajar ia kepada orang lain. Kenapa dua hadis ni, hadis Abdullah ibn Umar diletak awal daripada hadis yang kedua? Sebabnya hadis Abdullah ibn Umar disebut dengki yang dibenarkan mula-mula kepada orang yang baca Quran. Sedangkan hadis yang kedua disebut mula-mula kita boleh dengki, kita boleh iri hati kepada laki-laki yang diberikan harta dan membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Sebab didahulukan Quran hadis pertama, yang kedua tu didahulukan harta, maka Imam Nawawi letak hadis didahulukan Al-Quran tu lebih awal daripada harta. Yang keduanya adalah dua perkara ibadah, iaitu yang pertama ibadah untuk diri sendiri dengan baca Quran, dan ibadah untuk kepada orang lain, iaitu menolong orang lain dengan harta yang dimiliki. Yakni satu orang itu dia tidak cukup dengan ibadah untuk diri dia sahaja, bahkan hendaklah dia beribadah juga dengan membantu orang lain, termasuklah dengan memberikan infak harta. Saya perhati, kita pernah saya buat kajian sosial lah. Antaranya ni bukanlah nak lebihkan tempat, tapi ada dia punya cara, kaedah masing-masing. Kalau kita semayang dekat masjid negeri besar lah, maka dia macam masjid kita, iaitu hari Jumaat ataupun waktu Jumaat ke waktu tertentu, maka makanan yang akan diinfakkan tersebut letak atas meja kan, letak meja, lepas tu orang mari pomong. Kalau masjid Muhammadi Kota Baru, dia tak letak atas meja, dia ada petugas, dia bawa, dan makanan yang beri tu dalam plastik, dan petugas dia bagi seorang-seorang. Dia tak tunggu orang mari khomong dekat makanan, dia bagi orang yang beribadah dalam masjid tersebut. Sampailah masa bila, contoh biasa dibagi pada malam Jumaat. Tuan-tuan kalau nak dapat nasi malam Jumaat kat Masjid Muhammadi, bolehlah dapat nasi Masjid Muhammadi, pergi malam Jumaat dapat nasi dia. Dan dia akan ada petugas dia bawa plastik besar, round belaka, akan sampaikan tengah dah habis dah, tengok tak ada orang nak bagi nasi, ada lagi hak tengah semayang tu dia letak tepi pada tengah semayang. Kaedah masing-masing. Dan ada kita perhati pula, lepas sembahyang Jumaat, ada beberapa individu yang dia ada duit RM1 banyak, dia bagi orang. Terutama dia akan bagi orang minta sedekah. Orang minta sedekah ni kita tak boleh, biasanya tempat setiap masjid besar-besar ni biasa ada lah. Masjid bandar yang besar-besar ni akan ada orang yang minta sedekah. Dan walaupun kita kata ada orang yang pihak berkuasa halang ataupun tangkap ke apa ke, tapi ada je orang yang macam ni. Dan ada orang yang menyumbang. Termasuklah kita perhati kalau di Masjid Muhammadi ada beberapa individu
yang memang dah khususkan duit RM1 tersebut, mana orang yang minta duit, dia akan bagi belaka. Dan dia tak bagilah tengah-tengah orang ramai. Tu orang habis sembahyang ba'diyah, orang dah beransur-ansur, dia barulah bawa keluar duit RM1 bagi. Bukan seorang, beberapa orang buat gitu. Wallahu ta'ala alam lah, itu pesan orang. Kalau mengikut kaedah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kita sedekah ni kena bahagi pada 4. Yang pertama, waktu siang, waktu malam, waktu orang siang, malam, waktu orang nampak, waktu sembunyi. Waktu orang nampak ni macam contoh dekat masjid. Waktu sembunyi yang mana, macam kita bagi tengah lepas semayang ke tu, orang nampak belaka lah, kita sedekah. Dan satu lagi waktu yang mana orang tak nampak. Memang kita cari area, tak ada orang dah, tak ada dah, CCTV tak ada, semua tak ada. Malaikat dengan Allah Ta'ala je ada. Tu kita bagi. Kaedah Sayyidina Ali 4. Setiap hari kena buat gitu. Siang malam, orang nampak, orang tak nampak. Sirran wa alaniyah, lailan wa nahara. Setiap hari kaedah dia begitu. Sebab itulah Sayyidina Ali punya kaedah boleh menghasilkan cucu dia Ali Zainal Abidin yang menginfakkan pada tiap-tiap malam di rumah orang-orang susah. Ketika mana Ali Zainal Abidin meninggal dunia, barulah orang tahu bahawa Ali Zainal Abidin lah yang meletakkan makanan di pintu rumah orang susah pada waktu malam. Sebab masa nak sembahyang jenazah ataupun nak menguruskan jenazah dia, nampak bekas letak ikat tali, nampak bekas tali angkut barang. Gitu. Sebab apa? Sebab Tok Ki dia ngajar sedekah 4 perkara tadi. Siang malam, terang, sembunyi. Sembunyi ni tak ada masalah, handphone ada. Malam tak ada masalah, handphone ada lagi. Handphone belaka sama sekarang ni. Serahlah. Wallahu ta'ala ala, kita berhenti situ. Dan alhamdulillah, satu berita baik yang saya nak kongsikan juga, ada achievement lah. Satu, kalau kami di penjara ni sekarang ni, untuk makluman tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, penjara Malaysia ni dah ada, tak silap saya, 14 penjara yang ada tahfiz. Siapa yang nak masuk tahfiz, bolehlah boleh pilih penjara mana dia nak. Setiap negeri ada. Tapi paling bagus sekali Macai lah, jadi warga negara Kelantan lah. Sebab dia bawah Majlis Agama Islam Kelantan. Duduk situ kena 3 tahun, solid dapat 30 juzuk, kena hafal 30 juzuk, setiap bulan allowance 200. Bebas tu pitih lah ada. InsyaAllah kerja tu kerjaya akan dibantu oleh Maid. Kalau kita dah masuk penuh, boleh kau. Kita buat promosi lah kok mana terlepas masuk dan penuh. Kita pun kau Ustaz Dayak. Kalau penuh sekarang ni, minta doa lah, minta doa. Walaupun kita buat dengan yang sapah, alhamdulillah kita ada satu perantis pun boleh juga, boleh katalah. Dia berjaya dengan berapa juzuk 11 juzuk kot ke 8 juzuk gitu. Kemudian dia masuk tahfiz mahir yang saya ceritakan. Kemudian dia pergi praktikal dekat Geo Hotel Genting. Kalau kita nak pergi ke Tapah, kita nak pergi Susul Batang Kali tu kan, Geo tu tak jauh daripada Susul Batang Kali belah kiri tu, Geo Hotel situ. Kemudian dia praktikal kat Geo Hotel, kerja dekat Pulau Sibu, Mersing. Dan alhamdulillah dapat kerja hospitality dekat offshore sekarang ni. Maknanya duduk kemas-kemas, masak-masak offshore tersebut. Tak dalam masa yang sama ada 6 juzuk, merupakan alumni perantis tahfiz kami lah, jaga penuh. Satulah yang mana dapat bantuan daripada Datuk Indra, CEO Yayasan Pahang. Yang kedua, kita upgrade sikit, iaitu kita buat twinning, kita buat kerjasama dengan kelas tahsin Al-Quran Majid Unipsas. Sebab Yayasan Pahang dia tak dapat, dia tak mampu ataupun tidak ada ruang peluang untuk bantu daripada segi tenaga pengajar. Jadi kita cuba beralih kepada sijil daripada Majid Unipsas. Mungkin Datuk yang hormat Datuk Fendi kita belajar bawah yang Majid Unipsas juga. Jadi di situ kita akan
siapa yang duduk tahfiz penuh selepas ini, dia akan ikuti pengajian bawah sistem kelas tahsin Quran Masjid Unipsas tahap 2. Habis tahap 2 lebih kurang dalam setahun lebih, dapat CJ bagi tahap 2. Tapi jika dia ni bacaan lebih baik, kita akan ikhtiar sampai dapat CJ tahap 4, CJ sanad. Jadi dia bebas daripada penjara penuh, bukan dapat cop tahfiz lah. Tapi penjara penuh bukan dapat cop banduan, tapi dapat CJ sanad lah yang paling tinggi lah. Itu Allah Ta'ala alam lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau masuk tahfiz, kita ikhtiarkan untuk next tahun depan dapat CJ tahap 2, dikira pun sudah baik daripada kelas tahsin Masjid Unipsas. Situlah. Dan di penjaga-penjaga lain tu, mereka buat kolaborasi dengan majlis agama, dengan jabatan agama, dengan badan-badan tertentu. Sekarang ni dekat Malaysia ada 13 ke 14 penjaga yang dalamnya ada tahfiz. Dan satu hari nantilah, mungkin dalam 3-4 tahun nanti, kebarangkalian keluar banyak daripada penjaga adalah golongan-golongan yang menghafal Quran juga. Alhamdulillah. Jadi rasa-rasa tak boleh nak masuk tahfiz dewasa ni. Bolehlah masuk penjaga, bolehlah pilih. Kita boleh ada banyak, kat Melaka ada, dekat Perak ada, dekat Kedah ada, Labuan pun ada. Nak masuk tahfiz Labuan pun boleh. Tapi masuk J situ lah. Bukan Labuan, apa ni, dekat Sabah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti hadis yang ke-7, nanti sambung hadis yang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma astaudattuka ma 'allamtanahu farudhu ilaina inda hajatana ilaiha wa la tansaniha. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.